Kadang-kadang orang perempuan ni bila dia dah rajin pergi kuliah, dia dah pergi kuliah duha, kelas mengaji, dia rasa dia paling beriman sekali. Kadang-kadang bukan orang sini, orang tempat lain, bangun pagi semayang seorang-seorang, dia pandang suami dia kat katil, Allah, dia pun semayang, Allah, Bismillah, dia lah yang paling bertakwa sekali, Allahu Akbar. Sampai bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bila dia lap, dia tengok suami kat atas katil. Neraka lah orang tua yang bersedapnya engkau. Kejut suami, abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut, kau mengajak ni, dia kata macam tu, abang. Kejut pagi. Kadang-kadang bila kejut pula lelaki ni kan, dia bangun pagi awal, kadang-kadang kesilapan adalah kadang-kadang nak cepat kan, dia kumur-kumur ambil wuduk tu jadi imam. Cuba bangun pagi tu segar, mandi fresh, shampoo, sabun, barulah segar jadi imam. Ini dengan bangun dengan liu berkumur macam tu. Anak dah ready dah ni nak semayang sekali ni, isteri belakang, apa benda dia cakap? Dia sebenarnya cakap lurus darah Pak Kansar. Yang anak dia terkebil-kebil apa benda pula yang abah ni cakap ni. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah alamin. Lepas tu Sanyap sunyi. Yang anak dah terkabir pula abah sanyap. Yang isteri kat belakang memang buta dah orang tua ni. Langsung isteri bagi signal. Langsung suami ni, waladhdallin. Dah habis Fatihah dah lah. Dalam lalap-lalap mata tu, dia sambung Fatihah dalam hati dia.